Saya dengan tidak melengahkan masa lagi mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih kepada Syekhul Syam selaku pengacara majlis, yang berusaha Cik Zakaria Osman selaku PK pentadbiran dan barisan penolong kanan, guru-guru, ustaz-ustazah, pimpinan-pimpinan pelajar, khususnya kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. Pertamanya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita bertemu di dalam Dewan SMK Edward 7 ini untuk satu program untuk mengihyakan Ramadan, menghidupkan Ramadan Al-Mubarak. Sedar tak sedar, hari ini adalah hari yang ke-25 Ramadan. Ini bermakna lebih kurang 4 atau 5 hari saja lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sejauh mana penghayatan kita terhadap bulan Ramadan Al-Mubarak ini untuk sesi tahun 2012 ini? Adakah pengisiannya lebih baik daripada pengisian tahun-tahun yang lampau? Ataupun tidak ada perubahan, sama seperti tahun-tahun yang lalu? Kalau diisi, apakah yang kita isi sepanjang Ramadan tersebut? Adakah objektif tercapai apabila Ramadan itu berlalu? Dan kita kena pastikan, adakah objektif itu tercapai ataupun tidak? Dan kita tahu tak apakah objektif kita berpuasa? Jadi sepanjang saya akan sampaikan ceramah ke tazkirah lah, tolong dengar, jangan sembang, pasal saya lapar. Bila lapar, perut kosong. Bila cakap banyak, dia lagi lapar. Nak buka puasa 7.33, lah baru pukul 10 lebih. Jadi kalau hampa sembang, hampa bising, aku pun tak ada mood nak cakap. Dengar, macam Cikgu Syam kata ni, dengar. Imam Al-Ghazali kalau dia mengajar, anak murid dia khusyuk dengar, tak kata apa. Kalau jarum peniti jatuh, boleh dengar satu dewan, dia sunyi lah. Kalau lah ni, kalau jarum peniti jatuh tak dengar apa lah, bunyi kipas apa semua ni, sunyi lah. Kalau daun tu gugur daripada pokok, daun itu tidak akan cecah ke bumi, akan jatuh di atas
seribaan anak muridnya, betapa rapat kedudukan mereka. Dan tidak ada seorang pun anak murid dia berani memanggung muka untuk melihat wajah, kerana berapa cengihnya Imam Ghazali, garangnya dia, betapa berkatnya. Saya tak bagilah hampa tak tengok muka saya, kan? Boleh tengok muka saya, tak ada masalah. Imam Malik pun begitu juga. Imam Malik kalau dia mengajar, ada murid dia duduk diam, tak kata apa, senyap. Ya? Termasuklah salah seorang anak murid dia, Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Mazhab kita tu, untuk guru kita tu, kita bermazhab Syafi'i. Ketika Imam Malik mengajar, Imam Malik dia duduk depan, dia duduk atas. Nampaklah budak-budak anak murid dia macam mana. Imam Asy-Syafi'i dia duduk di balik pintu, dia luar, dia tak duduk dalam. Pasal apa? Kerana Imam Asy-Syafi'i ni orang susah, orang miskin. Dia tak dapat buku teks, dia tak ada buku teks, dia tak ada buku tulis, dia tak ada pensel, tak ada pen, tak ada sharpener, tak ada rubber, tak ada pembaris. Dia malu duduk dalam dewan, dalam kelas, berbanding dengan rakan-rakan yang lain, semua kelengkapan untuk belajar cukup. Maka dia duduk di luar. Imam Malik mengajar. Tapi Imam Asy-Syafi'i ni, dia tak pastikan apa yang diajar oleh Imam Malik ini dia catat. Tak nak ilmu itu pergi begitu saja dalam keadaan dia tidak mencatat. Imam Asy-Syafi'i dia mencatat. Rakan-rakan dia yang lain guna buka buku tulis, kurasah, buat pulpen, tulis. Imam Asy-Syafi'i nak catat dengan apa? Pen tak ada, kertas tak ada, apa pun tak ada. Dia ambil tapak tangan dia, jadikan ia sebagai warakah, sebagai kertas. Dia ambil jari telunjuk dia sebagai kolam, pen, dan air liur sebagai hifz, sebagai dakwat, dan tulis dekat tapak tangan dia. Tu Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik waktu dia mengajar, dia tengok, awak anak murid aku sekor ni duduk kat luar, orang lain semua duduk dalam, dia duduk luar. Dia ada duduk kat luar, main liur apa tu. Ni Imam Malik tengok, duduk perhati, dia ada masalah ke? Kesiaran dia tu lambat sampai, mungkin lewat 2-3 saat. Astro dia lambat 2-3 saat. Tengok sini, tengok dia. Saya pun tak kenal, tak nampak pun. Bila Imam Malik habis mengajar, dia panggil anak murid dia, ya ulam ta'al, hei budak, mari sini. Imam Malik. Imam Syafi'i pun pergi budak dia macam tu. Ya tu guru, awak aku mengajak anda luar. Kenapa aku mengajak anda luar? Wahai tu guru, saya malu nak duduk dalam. Depa semua ada kelengkapan yang cukup. Buku teks ada, buku tulis ada, pembaris ada, pen ada, pensil ada, sharpener ada, semua lengkap. Saya apa tak ada. Imam Malik rasa simpati. Okey. Tapi yang hamil Eliok kat luar tu pasal apa? Maka Imam Asy-Syafi'i dia kata, wahai tu guru, saya tulis apa yang Tok Guru catat tu, apa yang Tok Guru sampaikan ilmu tadi. Ya ke? Cuba kau baca balik. Imam Asy-Syafi'i dia boleh baca daripada salam pembukaan sampai salam penutup. Itulah kelebihan karamah yang Allah berikan kepada Imam Asy-Syafi'i. Apa yang kelebihan yang ada pada Imam Asy-Syafi'i diwarisi oleh pengikut-pengikut yang bermazhab Syafi'i. Waktu pengajian, waktu kuliah, waktu kelas, tak payah catat apa. Tengok kita tak ada catat apa. Betapa alimnya kita, macam mana Imam Asy-Syafi'i. Ya, alimnya. Kan? Baik. Itu mukadimah.
objektif kita berpuasa? Objektif. Ni nak cerita objektif, Ramadan nak habis dah ni, baru nak tahu objektif. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat terdahulu juga berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Berdasarkan kepada ayat ini, para ulama mufassirin, ulama tafsir mentafsirkan pada kalimah la'alla ada dua pandangan. Yang pertama, la'allakum tattaqun di sini adalah la'alla litahqiq. Manakala yang kedua, la'alla litaraji. La'alla litahqiq membawa maksud hasil daripada kita berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan mesti mencapai darjah at-taqwa. Manakala pandangan yang kedua, la'alla litaraji, yang membawa maksud mudah-mudahan kita mencapai darjah takwa. Maka jumhur ulama mengatakan la'alla di sini adalah la'alla litahqiq, mesti dapat darjah at-taqwa, bukanlah la'alla litaraji membawa maksud mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan tak dapat pun tak apa, nak buat macam mana? Ni maksud mudah-mudahan. Tapi para ulama mengatakan la'allakum tattaqun, mesti mencapai darjah at-taqwa. Kalau tamatnya Ramadan 29 hari, 30 hari dalam keadaan kita tidak mencapai la'allakum tattaqun, maka kita ni kategori dia yang Nabi kata kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa ramai di kalangan umatku yang berpuasa, tetapi mereka tidak dapat apa-apa pun daripada puasa mereka. Yang mereka dapat adalah ju', lapar, wal 'atash, dan dahaga. Ini ramai. Kerana apa? Kerana tidak capai darjah at-taqwa. Apa dia at-taqwa? Imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabun nawahi, menjunjung segala apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabun nawahi, meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah. Itulah definisi takwa yang diberikan oleh para ulama. Apakah kalimah takwa itu? Maka para ulama mengatakan kalimah at-taqwa itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana kalimah ini sangat penting, kerana ialah menjadi penyelamat kita di akhirat esok. Ada satu hadis riwayat daripada Abdurrahman ibn Sakhrin, atau lebih dikenali sebagai Abu Hurairah. Satu hari Abu Hurairah pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taji'ul a'mal yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat esok segala amalan kita akan duduk dekat dengan kita di yaumul mahsyar. Sama ada solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, amal-amal soleh, semua duduk dekat kita di padang mahsyar. Fataji'us salah, yang datang pertama sekali adalah solat, memperkenalkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ana salah, wahai Tuhan, aku ini adalah solat. Dulu masa Tuhan aku hidup dulu, dia jaga aku. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, sunat qabliyahnya, ba'diyahnya, solat tarawihnya, solat witirnya, solat hajatnya, macam-macam solat, semua dia jaga. Lah ni Tuhan aku dah wafat, dah meninggal dunia. Aku rasa aku bertanggungjawab nak jaga Tuhan aku. Innaki ala khair, kamu bagus wahai solat, tapi kamu tidak dapat selamatkan Tuhan kamu. Kita yang solat tak pernah tinggal ni pun belum tentu solat dapat menyelamatkan kita. Kemudian summa taji'ul as-sadaqah was-siyam wal-a'mal, kemudian datang pula amalan-amalan yang lain. Sedekah, puasa
puasa Ramadannya, puasa Isnin Khamisnya, puasa sunat Rajab Syabannya, puasa 6 ke, semua datang. Termasuklah amal-amal soleh yang lain datang nak menyelamatkan kita. Maka Allah berfirman, innakum ala khair, kamu bagus wahai semua amalan-amalan si mati, tapi kamu tidak dapat perselamatkan Tuhan kamu. Rupa-rupanya segala amalan kita semasa hayat kita ni belum tentu dapat menyelamatkan kita. Habis tak payah buat lah, tak payah solat lah. Yang tak solat, yang tak puasa, confirm lah. Yang buat ni pun belum tentu. Kemudian datang satu lembaga memperkenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, antas salam wa anal Islam. Wahai Tuhan, Engkaulah yang bernama As-Salam, yang Maha Sejahtera. Wa anal Islam, aku ini Islam wahai Tuhan. Datang pada hari ini nak selamatkan Tuhan aku. Innaka ala khair, kamu bagus wahai Islam, mujur kamu datang pada hari ini. Kalau kamu tak ada, garanti Tuhan kamu ini aku akan campakkan ke dalam neraka aku. Kerana dengan engkau saja yang dapat menyelamatkan Tuhan kau. Apa dia Islam itu? Satu hari malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi. Dia menyamar bertemu dengan Nabi. Dia tanya pada Nabi, fa akhbirni anil Islam, tolong beritahu ke aku apa dia Islam. Maka Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dua kalimah syahadah ini yang ulama menganggap ia sebagai kalimah at-taqwa ataupun kalimah tayyibah ataupun miftahatul jannah, anak kunci syurga. Kalau orang tanya kita, anak kunci syurga apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu anak kunci syurga itu. Ini miftahatus sayyarah, anak kunci kereta. Kalau tak ada kunci kereta, saya tak boleh balik lagi. Saya terpaksa menumpang orang. Kan? Kalau saya ada kunci, terbukti kereta itu saya punya. Kalau dia mendakwa ini kereta aku, mana kunci? Tak ada, bohong. Macam orang pakai lawa-lawa, pakai necktie, pakai baju kebakar masuk dalam, kerja dekat apa, jadi salesman used car tu, dekat Proton ke, dekat Honda ke, pakai kepas, kereta semua hebat, Honda Civic, Honda City, Honda Accord. Kereta dia ke? Bukan kereta dia, dia mana ada kunci. Melainkan dia ada kunci, itu menandakan itu kereta dia, hak milik dia. Nak masuk syurga mesti ada kunci, anak kunci. Bila ada anak kunci, baru boleh buka babul jannah, pintu syurga. Nak dapat anak kunci syurga, mestilah melafazkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ada dalam dewan ini semuanya dah dapat anak kunci ini kerana telah pun melafazkan kalimah syahadah. Maka alhamdulillah kerana kita telah pun mendapat anak kunci untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ada anak kunci ni adakah garanti boleh buka pintu? La. Belum tentu. Orang yang ada kunci kereta adakah pasti kunci ini boleh start kereta dah? Belum tentu. Kalau anak kunci kereta inilah untuk start kereta, inilah untuk korek telinga, korek hidung, garu belakang, buka temelo, segala mak nenek semua guna pintu kunci ni. Lama-lama kunci orang Perak kata lunye, tahu lunye? Haui. Bila nak masuk ke tempat starter tu, kuklak, tak boleh. Jam. Anak kunci ni. Malang sungguh mereka yang sudah ada anak kunci tak boleh start kereta tu. Terpaksalah bawa anak kunci ni, bawa kereta, tolak kereta, pergi kat belakang bomba, pergi jumpa toki kunci tu. Nak buat
anak kunci yang baru. Begitulah kita sebagai umat Islam yang ada Miftahatul Jannah, dah dapat dah anak kunci, dah suar dah dekat dalam lubang kunci tu, pluk plak, tak boleh buka. Tak boleh buka. Lalu malaikat Malik tanya, buat apa tiup? Ni nak buka pintu ni tak boleh. Cuba teman tengok. Dah haus. Tak apa. Cuba tengok pintu belakang tu dah buka dah. Pergi masuk ke pintu tu. Pintu apa? Benar, pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan ini nak pastikan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, mencapai darjah at-taqwa. Nak pastikan Miftahatul Jannah, kunci kita ini elok, jangan bagi rosak, jangan bagi lunyek. Kena jaga perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah, yang boleh merosakkan pahala dia. Ini yang Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa ramai di kalangan umatku yang berpuasa, mereka tak dapat apa-apa pun daripada puasa mereka, yang mereka dapat lapar dan dahaga. Buat letih badan ya? Buat letih badan je. Itulah sebab bila syahadahnya bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah Allah nilai solat dia tadi, puasa dia tadi, zakat dia tadi, sedekah dia, dan semua amalan-amalan yang lain. Apabila syahadahnya bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amalan dia punya bertimbul tinggi, tetapi syahadahnya tidak bertepatan dengan kehendak Allah, minta maaflah, Allah tak pandang sikit abuk pun segala amalan-amalan ini. Itulah kepentingan at-taqwa. Penting takwa itu. Itu sebab Ramadan merupakan jami'ah, universiti. Para ulama mengatakan Ramadan adalah jami'ah, universiti, sebuah institusi untuk melatihkan diri kita untuk jadi orang yang bertakwa. Selama 29 hari, 30 hari kita dilatih, kita diajar bagaimana untuk capai darjah at-taqwa. 1 Syawal adalah hari convocation, hari penganugerahan ijazah. Ijazah itulah yang dinamakan at-taqwa. Bukan semua orang dapat. Kalau kita buat hari penganugerahan, hari anugerah, akhir tahun ke awal tahun ke, Dewan ni ya, hari anugerah Dewan ni, bukan semua budak di atas ni, bukan semua pelajar duduk atas ni. Yang cemerlang sahaja yang diri atas ni. Takkan yang paling tengin duduk atas ni tak tengin? Tak. Yang the best, yang terbaik sahaja yang akan naik atas stage ni. Begitulah Ramadan. Bukan semua yang berpuasa dalam bulan Ramadan akan mencapai darjah at-taqwa. Orang yang berjaya saja. Jadi itulah objektif kita dalam bulan Ramadan, nak pastikan kita capai darjah at-taqwa. Kerana kita nak bawa bekalan esok at-taqwa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak berjalan jauh mesti bawa bekal. Saya dulu, masa saya budak-budak dulu kalau nak pergi Kuala Lumpur, pergi jauh. Daripada Taipei nak pergi Kuala Lumpur, 8 jam ada kot. Masa tu highway plus tak ada, minor semua. Tak ada. Highway plus tak ada. Semua kot jalan bawah. Tak ada highway tak ada. Zaman tu kalau nak pergi Kuala Lumpur daripada awal 80-an lah. Ya, saya budak masa tu lah. 80-an. Kalau nak pergi Kuala Lumpur, daripada Taipei ni nak pergi ke Kuala Lumpur tu, kalau bertolak dari sini subuh, lepas subuh sampai petang ataupun dekat maghrib baru sampai. Zaman tu, zaman lah pi patah balik sat lah. Mudah lah. Kemarin saya buka puasa kat Kuala Lumpur, pi pukul 4 sampai sana buka puasa. Lepas buka puasa sembahyang maghrib, tarawih apa semua, bagi tazkirah sat, patut balik. Pukul kedua sampai rumah sat lah.
Zaman tu keluar lepas subuh, sampai sana dekat maghrib baru sampai. Oh, dulu ke kalau nak pergi Kuala Lumpur macam pergi luar negeri. Macam pergi luar negeri. Apa saya kata, apa kita minggu cuti sekolah ni minggu depan cadang nak pergi Kuala Lumpur. Seronok tak kira. Pergi Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Bukan ada apa Kuala Lumpur. Zaman tu kira seronok tak kira lah Kuala Lumpur. Oh, seminggu tu sembang Kuala Lumpur aja. Sembang dengan jiran-jiran nak pergi Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Hari nak pergi tu, selama ni nak bangun pagi tu punya lah jenuh kejut bangun tidur. Hari tu tak gaduh kejut, dah bangun sendiri. Berebut bilik ayak. Nak pergi mana? Kuala Lumpur. Orang paling awal bangun tidur siapa dah? Mak lah. Mak pukul 4.30, pukul 5 bangun dah. Nak apa-apa? Tak nak nasi. Kan? Tak nak nasi. Lepas tu rebus telur masin, goreng ayam, buat ayam masak merah, rebus kacang rebus, macam-macam. Pasal apa? Ni nak jalan jauh ni. Lepas solat subuh naik kereta. Selalunya zaman tu kalau nak pergi Kuala Lumpur mesti ajak ramai-ramai adik-beradik konvoi 2-3 biji kereta. Dah pergi satu kereta jadi ngantuk, pergi 2-3 biji kereta. Pakat dengan sepupu ni. Tak tahulah, saya lah, saya keluarga komen punya kan. Pergi bertolak tu, sorok tak kira nyanyi lagu kat belakang kan. Sampai Kuala Kangsar, sampai Sungai Siput. Lah tak nampak Sungai Siput dah, semua highway kan. Apa jauh lagi ke apa? Weh, baru sampai Sungai Siput. Kebas bungkuk ni keras lah. Baru Sungai Siput kan. Baru Sungai Siput. Apa pergi tidur belakang, tidur kan. Sampai Ipoh, lambat lagi ke apa? Lambat lagi baru Ipoh lambat. Sampai Kampar berhenti masuk Johor. Daripada Teping sampai Kampar dah masuk Johor dah. Pergi masa cuti sekolah memang jam. Sembayang Johor, buka bonet. Lepas sembayang Johor, buka bonet, bentang tikap, berkelah. Nak pergi Kuala Lumpur, berkelah tepi masjid. Bawa keluar periuk nasi, bawa keluar lauk apa, makuk siang apa semua. Makan. Lepas kenyang makan, driver ni apa ni, lena sat dalam setengah jam. Jom kita boleh bergerak. Lambat lagi apa? Baru tak apa. Sampai berang tu dah pening kepala dah. Mata apa dah patah pun jadi kecil dah. Mana? Kan? Sampai slip, sampai Tanjung Malim letih. Berhenti, Tanjung Malim berhenti pula. Kelah lagi makan. 2 kali dah berhenti. Masa tu dah pukul 5. Kan? Lepas rehat-rehat sat, makan jalan balik. Jalan. Badan mula belengah dah. Ketiak bau hapak. Kan? Muka rasa, semua satu kereta rasa tak selesa. Kalau dapat air boleh pendam sedap ni kan. Sampai Rawang. Sampai Rawang tu seronok tak kira dah. Rawang jauh lagi tu. Rawang. Keluar masuk ke Rawang apa semua tu. Jom kita pergi pendam dulu. Pendam kat mana? Temple Park. Dapat pergi Temple Park, seronok tak kira. Macam berbis pula Temple Park. Tapi rasa okey sikit Temple Park daripada Berbis Pool. Berbis Pool layak kotak. Lo tak tahu macam mana Temple Park. Mesti lah. Kalau pergi mesti berhenti kat Temple Park. Lepas sampai Temple Park tu, mandi-mandi apa semua, bergerak. Seronok lah. Dapat bangunan. Bangunan apa macam tu bah? Tabung haji bah. Bangunan tabung haji bah. Besar pun. Hebat. Berak tak kira. Hebatnya bangunan ni. Tak pernah ada kat dunia ni. Hak ni lah kat dunia. Baik, anak-anak kat belakang ni, adik-beradik semua seronok tak kira ni. Yang paling susah hati siapa dia? Driver paling susah hati. Siapa dah? Orang tua raya lah. Pasal apa? Hari dah gelap, nak cari rumah setengah mampu. Nak cari rumah adik-beradik Kuala Lumpur kan senang. Tu nak cerita perjalanan yang jauh memerlukan bekalan yang secukupnya. Tak bawa bekal pun tak apa. Tapi orang Perak kata rabak poket. Tahu rabak?
Ai, jenuh nak bayar anak beranak ramai ni nak makan kedai. Kan? Itu sebab bawa bekal. Tapi saya rasa memang kebanyakan orang zaman tu pergi jalan jauh bawa bekal. Kita bukan nak pergi Kuala Lumpur, kita nak pergi satu negeri yang jauh daripada dunia ini. Negeri itu namanya Al-Akhirah. Kita ni duduk dalam 3 negeri. Negeri yang pertama namanya Rahim. Negeri yang kedua namanya Ad-Dunya. Negeri yang ketiga Al-Akhirah. Duduk dalam perut mak, Rahim. Oh, seronok tak kira duduk perut mak. Asal besar tak kira. Siapa pun tak ada, aku je. Tak payah mak makan, kita makan. Mak minum, kita minum. Syoknya, aku tak mau keluar dah. Aku dah duduk sini bila-bila. Sampai 9 bulan, 10 hari. Kadang-kadang tak sampai 9 bulan pun. Kadang-kadang lebih sikit. Nak, tak nak angkat keluar. Aku tak mau keluar. Aku nak duduk sini. Kena keluar. Tak mau keluar, nak duduk sini. Kena keluar. Keluar. Weh. Tengok. Dia ada berasa tempat lain tak bagus. Perut mak dia adalah paling besar. Dia teriak set je. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Seronok. Anak saya 2 tahun pun seronok lah. Lah pada melompat dah. Anak bosor tu. Naik katil tumpat. Kita pun jadi gelak. Seronok. Sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dunia ni anak yang punya. Dia rasa, aku tak nak mati-mati dah. Aku nak duduk dunia sampai bila-bila. Tak boleh, hang kena lampui. Hang kena balik, hang kena keluar daripada dunia ni. Hang nak ke, hang tak nak ke, hang kena keluar. Kenapa? Ada satu lagi alam yang lebih luas daripada dunia. Al-Akhirah. Kita nak pergi tu lah. Al-Akhirah. Kena bawa bekal. Bekalan. Perjalanan itu jauh. Bekalan dia bukannya nasi, bukannya ayam, bukannya telur masin. Itu perjalanan kita di dunia. Perjalanan di akhirat tak memerlukan makanan-makanan begitu. Apa dia bekalan dia? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu kerana sebaik-baik bekalan itu adalah at-taqwa. Ni Ramadan. Nak pastikan kita jadi orang yang bertakwa. Macam mana nak jadi orang takwa ni? Aku makin lapar ni. Macam mana nak jadi orang takwa ni? Duk sebut takwa. Takwa. Bukan takwa. Itu menjadi sunnah dan menjadi rukun. Apabila imam berkhutbah, dia mesti kena cakap ya ayuhan nas ittaqullah. Wasiat takwa tu menjadi rukun khutbah. Dan Nabi menggalakkan kita apabila nak memulakan ucapan kena ingatkan tentang takwa. Itu sebab tadi saya ya ayuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Ustaz ni ustaz khutbah Jumaat. Bukan khutbah Jumaat. Nabi kata tak kira hari Jumaat, apabila nak memulakan ucapan gunakan kalimah ittaqullah. Tu sunnah. Baik. Macam mana nak dapat darjah takwa ni? Formula dia. Ni ceramah nuzul Quran. Ni baru nak sampai ni. Nuzul Quran. Bulan Ramadan juga dikenali sebagai Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Buktinya ada 3 dalil daripada Al-Quran. Dalil yang pertama daripada surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan lin-nas, menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal furqan, dan menjadi pembeza yang mana hak, yang mana yang batil. Itulah Al-Quran.
Dalil yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam qadar. Malam qadar ini hanya berlaku dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Dalil yang ketiga daripada surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh keberkatan, iaitulah malam qadar. Tiga dalil ini jelas menunjukkan bahawa Al-Quran ini turun dalam bulan Ramadan. Bila? 17 Ramadan? La, belum tentu. Tarikhnya kita tidak pasti bilakah turunnya Al-Quran itu. Tapi 17 Ramadan negara kita cuti. Kerana ada dua pandangan ulama tarikh penurunan Al-Quran. Yang pertamanya 17 Ramadan. Yang keduanya 21 Ramadan. Tapi jumhur ulama berpegang kepada 21 Ramadan. Malaysia ada special, dia pilih 17. Kan? Maknanya salah tak? Dua-dua betul. Kerana tidak ada dalil qat'i yang memutuskan bahawa penurunan Al-Quran pada 17 Ramadan ataupun 21 Ramadan. Dua-dua pandangan itu betul, tapi yang lebih tepat adalah 21. Tetapi yang paling tepat adalah Ramadan memang turun dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Al-Quran turun sekaligus daripada langit terus dekat Muhammad itu? La. Ada dua kaedah penurunan Al-Quran. Yang pertama, yang dinamakan nuzul jumlatan. Penurunan Al-Quran secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz sampai As-Sama' Ad-Dunya, adanya Baitul Izzah. Diletakkan di situ, di Baitul Izzah, di langit pertama dunia, ditahan Al-Quran. Penurunan ini dinamakan nuzul jumlatan, penurunan Al-Quran secara sekaligus. Inilah menurut jumhur ulama berdasarkan hujjah daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, mengatakan Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam qadar itu sampai ke Baitul Izzah. Ini yang dikatakan Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Kemudian daripada Baitul Izzah itu turun kepada Nabi Muhammad ini bukan turun seketul senaskah ni bagi Muhammad. La. Nuzul munajjaman. Penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat, beransur-ansur, sedikit demi sedikit, daripada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Selama mana? Selama hayat baginda menjadi Rasul sampai usia baginda 63 tahun, balik daripada menunaikan ibadah haji, turun wahyu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah. Selang berapa hari lepas tu Nabi Muhammad sakit-sakit, lalu wafat. Itu 23 tahun nuzul munajjaman. Baik. Al-Quran adalah kitabullah. Berbeza dengan kitab-kitab Allah yang lain. Sama ada Taurah, sama ada Zabur, sama ada Injil. Ini semuanya kitab Allah di samping 100 buah suhuf yang lain. Tetapi kitab-kitab Allah yang lain daripada Al-Quran ini Allah turunkan secara jumlatan, sekaligus kepada para Rasul. Allah turunkan Taurah kepada Nabi Musa AS, bagi kat Jibril. Jibril bagi semua sekali dekat Nabi Allah Musa. Allah bagi Zabur kepada Jibril. Jibril bagi kepada Nabi Daud AS, semua sekali senaskah Zabur. Allah bagi Injil kepada Nabi Isa, kepada Nabi Jibril bagi kepada Nabi Isa secara jumlatan. Tetapi Muhammad Rasulullah ini Allah tak bagi secara jumlatan. Allah bagi secara berperingkat-peringkat supaya Nabi dapat mendalami, menghayati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sepanjang penurunan ayat-ayat itu. Dan
Al-Quran itu diturunkan berperingkat-peringkat supaya Nabi tidak berasa keluh kesah, dia berasa diri, dia berada sentiasa berasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sentiasalah tempoh menjadi Nabi itu ayat-ayat Allah turun saja, dan sehinggalah Al-Quran itu menjadikan ia sebagai mukjizat maknawi mengatasi mukjizat kitab-kitab yang lain tadi. Ya? Hebatnya Al-Quran ini. Oleh sebab itu, sebagai Muslim atau Muslimah, kalaulah kita mengaku Muslim ataupun Muslimah, dalam keadaan kita tidak dapat membaca Al-Quran, kita tidak dapat menghayati Al-Quran, Allahu Akbar, apakah maknanya kita ni sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, sedangkan Al-Quran merupakan dusturul hayat, perlembagaan hidup kita, panduan hidup kita. Ni nak raya ni 4-5 hari ni, 4-5 hari ni orang Malaysia dia tak pergi masjid surau dah, dia tak pergi masjid surau. Orang lelaki dia pergi bazar beli baju, orang perempuan dia duduk dapur buat kuih. Ni tu trend orang Malaysia. Tempat-tempat lain ada yang macam Malaysia, ada yang lebih baik daripada Malaysia. Ada yang masjid-masjid makin penuh 10 malam akhir. Di Malaysia sebaliknya, masjid semakin kurang, surau semakin kurang jemaah. Ni nak raya ni, mak ampun nak buat kuih raya, oven rumah tak ada. Oven lama tu, zaman mak pak kahwin dulu, sampai lah duk guna oven tu. Oven apa? Oven butterfly warna hitam tu. Oven butterfly, oven ramah-ramah. Itu pun jahanam dah. Mak kata kat ayah, abang belilah oven baru. Aku mana ada duit nak beli oven mahal 1,000-2,000. Tak usah beli hak ribu-ribu tu, beli hak 200-300 tu. Ya ke? Ada jual? Ada. Kat mana? Kat Sengheng. Sengheng. Try pergi tengok Sengheng baru buka kat Kebunting tu. Kok murah. Petang tu kan, ayah dengan mak pergilah Sengheng kat Kebunting baru buka, nak tengok oven, nak buat kuih. Malam ni kalau aku beli, yang pertama sekali aku nak buat biskut makmur. Tahu biskut makmur? Biskut makmur makan tak boleh cakap kan, kalau cakap dia bersemok. Dalam tu dia ada kacang, sedap. Baik. Oh, belilah, dapat 200 beli. 200 cap Akira. Okey. Akira ke Panasonic tak tahu. Okey, bawa balik. Oh, mak pun senyum lebar itu. Seronok dapat oven baru. Sejak nikah inilah oven kedua. Kan? Sampai anak kata 4 dan 5 dah. Baik. Mak punya semangat malam tu lepas sembahyang Isyak, lepas sembahyang tarawih buat kat rumah aja. Sembahyang jemaah dengan ayah aja, buat kat rumah. Nak buat kuih raya. Dengan adik perempuan dengan kak buat kuih. Uli, letak atas tray tu. Kan? Letak atas tray. 1, 2, 3 susu elok ni. Warna putih kebu je. Ni boleh masak dapat kebu dah. Kan? Buka pintu oven tu. Masuk tray. Tutup balik. Adik tanya mak nak pulas yang mana ni? Pulas je. Ni hak bawah ni macam mana? Ikut atas lah. Kalau atas habis, bawah pun habis. Kalau atas setengah, bawah setengah lah baru dia balance. Oh, cakap. Pandai, mak dia pandai. Selalu 15 minit boleh keluar dah. Dia sedap boleh makan dah. Tak sampai 15 minit. 5 minit siap. Ting. Oh, bunyi. Oi, masak dah. Canggih kita punya oven ni. Ayah memang pandai. Buka oven, buat keluar tray, hitam legam. Sepatutnya keluar warna putih kebu, keluar hitam legam. Ayah hang, awak ni oven kuih biskut makmur keluar warna hitam. Tak pernah lah sejarah aku masak biskut makmur keluar warna hitam. Aku rasa abang beli oven tak betul ni. Oven ni salah. Oven ni bagus punya ni, ada garanti sebulan garanti. Tak apa, pagi esok kita pergi Sengheng.
Minta ni. Okey, macam mana ni lu punya barang? Ini oven baru pakai sekali saja, baru masuk sekali je. Tak boleh pakai, keluar hitam. Kan? Pasal apa? Macam mana you guna? Bulan ni. Itu macam guna tak ada betul lah. You tak baca itu buku kan? You beli itu oven, mesti dia sediakan itu buku. Buku manual book, buku panduan macam mana mau guna. You salah guna, rosak lah. Oven tak ada masalah, tak rosak apa, boleh guna lagi. Pasal apa? Pasal pandai sendiri. Dia tak boleh guna. Faham? Tak faham ni? Balik rumah, tengok TV 14 inci, punya lah lama. Apa? Orang semua dah pakai LCD, komen-komen, ataupun plasma. Kita bila nak tukar LED ke? Kan? Beli hak 42 inci. Betul juga kata hang. Pok pun kaki TV. Pok pun kaki TV juga. Macam anak dia. Kat mana jual ya? Kita pergi Bunga Raya. Kita pergi Bunga Raya. Pergi Bunga Raya dekat TMC tu. Tengok ni berapa dia tokek. Mana plasma, LED, LCD. Paling bagus punya LED. Berapa inci? 42 inci. Dia kira 2,500 Samsung. Okey, boleh. Kat. Hantar saya punya rumah itu Kapur Expo. Hantar pihak Kapur Expo. Macam mana? Letak atas kabinet TV. Tak cantik lah awak. Kita apa kata? Apa tak cantik letak atas kabinet TV. Letak kat dinding lah. Betul juga. Allah dia semua lekat kat dinding. Okey. Lu tepuk itu dinding. Lekat. 42 inci. 42 inci. Seronok tak kira. Cina terbalik. Okey. Buka lah apa? Buka Astro. Buka Astro on TV. Biru lah gambar biru. Dah mula gelabah. Celaka punya Cina ni, tak keluar gambar. Tak keluar gambar. Nak buat macam mana? Alah, tekan tu. Tak keluar gambar ke? Ni berebut dengan ayah. Tarik rapat. Pasal apa ni pun? Pum. Langsung tak keluar api. Pasal apa? Pasal tidak melihat buku panduan dia, manual book dia, cara penggunaan dia, macam mana nak bagi keluar gambar, macam mana nak bagi kuatkan suara, macam mana nak bagi cerah gambar. Orang yang mencipta television itu, orang yang mencipta oven itu, dia cipta tu bukan untuk diri dia. Dia cipta itu untuk penggunaan orang lain dan boleh mendatangkan keuntungan untuk diri dia. Kalau boleh memudahkan orang untuk mengguna. Allah yang mencipta manusia. Allah subhanahu wa ta'ala khaliq, pencipta. Kita adalah makhluk yang dicipta. Bila dia cipta manusia, kita ni adalah ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Bila nak jadi manusia yang sebaik-baik ciptaan, Allah tak ciptakan manusia begitu saja. Allah ciptakan satu lagi buku panduan, Al-Quranul Karim. Ciptakan Al-Quran itu supaya bagaimana Al-Quran itu boleh memandu kehidupan kita. Nak jadi orang macam mana? Apa perlu buat? Apa yang patut ditinggalkan? Itu Al-Quran. Tak faham. Mesti tak faham. Allah sediakan seorang guru namanya Muhammad ibn Abdullah Rasulullah, menjadi pentafsir kepada Al-Quran, menjadi penjelas kepada Al-Quran, mengajar umat dia apa yang terkandung dalam Al-Quran. Rasulullah dah wafat. Rasulullah mewariskan ilmu-ilmunya kepada al-ulama warasatul anbiya. Maka para ulama akan menjadi pewaris para nabi tadi, akan menyampaikan ayat-ayat Allah dalam kitab Al-Quran. Oleh sebab itu, manusia yang berpandukan kepada Al-Quranul Karim, dia akan menjadi manusia yang cemerlang, gemilang dan terbilang.
Manusia yang tidak berpandukan kepada Al-Quranul Karim akan menjadi manusia yang rosak binasa, yang temberang. Maka manusia itu akan rosak, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ramadan al-Mubarak, untuk memastikan kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana la fadla li-arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada lebihnya orang Arab ke atas orang Ajam. Allah tidak melihat kepada rupa paras seseorang. Allah tidak melihat kepada bangsa seseorang. Wala abyadu 'alal aswad. Tidak juga melihat kepada warna kulit seseorang. La fadla li arabiyyin. Tidak ada lebihnya orang Arab ala ajamiyyin, ke atas orang Ajam. Orang Ajam ni selain daripada bangsa Arab. Hang bangsa apa? Aku Melayu. Oh, Melayu. Melayu syurga. Hang bangsa apa? India. India hitam. Hitam duduk dalam neraka. Hang bangsa apa? Cina. Cina putih bersih. Syurga. Tafadhal. Syurga. Hang bangsa apa? Aku Mak Saleh orang putih. Masya Allah. Tafadhal. Ila jannah. Ila syurga. Di syurga. Hang putih bersih. Hang orang apa? Aku orang Somalia. Ya Allah. Hitam. Minta maaf. Hang duduk dalam neraka. Hitam legam. La wala abyadu 'alal aswad. Tidak ada lebihnya orang kulit putih ke atas orang kulit hitam. Allah tak pandang kepada rupa paras seseorang, darjat seseorang, keturunan seseorang, bangsa seseorang. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi ketakwaannya. Bukan kerana bangsa. Bukan kerana bangsa. Tengok sahabat Nabi Sayyidina Bilal Ibn Rabah, hitam legam. Sayyidina Bilal, kita Sayyidina Bilal, orang ni Somalia, orang Habsyah, orang Habsyah, orang Somalia, kulit hitam hijau, bibir tebal, rambut ketak. Orang Somalia, ahli jannah, ahli syurga. Ahli syurga Bilal Ibn Rabah, si hitam tadi. Bukan Allah pandang warna kulit. Walaupun kulitnya hitam, hati dia putih bersih. Seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad ibn Mu'az lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Masya Allah. Tara Bilal bin Rabah hitam legam, warna hijau kulit dia. Kalau Sa'ad duduk sebelah Bilal ibn Rabah, nampak putih Bilal. Masya Allah. Betapa metliknya Sa'ad ibn Mu'az. Peluk Islam ketika umurnya 31 tahun, wafat ketika umurnya 33 tahun, lebih kurang 2 tahun saja dalam Islam. Di saat kewafatan Sa'ad ibn Mu'az ini, bergegar arsy Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat di langit menangis. Kenapa? Kerana kematian Sa'ad ibn Mu'az al-Matliki. Allahu Akbar. Tu hebatnya takwa yang ada pada diri para sahabat. Bagaimana Rasulullah tanam takwa kepada para sahabat. Oleh sebab itu kita kena berlumba-lumba untuk capai darjah at-taqwa. Kerana Islam diturunkan ini untuk manusia dan jin. Allah sediakan syurga neraka untuk kita, bukan untuk binatang, bukan untuk tumbuh-tumbuhan, bukan untuk gunung ganang, untuk manusia. Satu hari sahabat Nabi bernama Uqail bin Abi Talib. Sampai pukul apa ni? Saya balik. Apa balik berapa? 12.30. Oh ya. Okey. Baik. Satu hari sahabat Nabi bernama Uqail bin Abi Talib, dia berjalan bersama Nabi. Jalan dengan Nabi. Rasulullah beritahu kepada Uqail, wahai Uqail, aku rasa aku nak buang air. Aku rasa nak buang air. Nak buang air kecil ke air besar, wallahu alam. Kemudian Rasulullah beritahu kepada Uqail, kamu nampak tak pohon tamar itu?
Nampak ya Rasulullah? Beritahu pohon tamar itu, beri salam kepada dia, kata Muhammad ibn Abdullah Rasulullah nak buang air. Maka Uqail pun pusing nak pergi kat pokok tamar. Tak tengok pokok tamar tadi hilang. Mana pokok tamar ni? Dia pusing balik menghadap Rasulullah. Rupa-rupanya perbualan di antara Rasulullah dengan Uqail dapat didengari oleh pohon tamar. Rupa-rupanya pohon tamar dengar ya Rasulullah nak buang air, dia bergerak duduk keliling batang tubuh Rasulullah SAW. Kenapa? Nak pastikan bahawa aurat Rasulullah tidak dapat dilihat oleh orang lain. Pohon tamar tidak ada akal tahu kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Ni perkara ajaib yang pertama, Uqail dapat lihat depan mata kepala dia. Kemudian mereka pun terus jalan. Dah habis Rasulullah buang air, mereka pun berjalan. Jalan. Tiba-tiba Uqail pula. Ya Rasulullah, dah agak sangat ya Rasulullah, buat main sikit ya. Maka Rasulullah kata, wahai Uqail, ayat aku buat habis dah. Han dah agak. Kalau han dah agak, nampak tak gunung tu? Nampak ya Rasulullah? Han panjat bukit tu, han panjat gunung tu, han beri salam pada bukit tu. Kata, Muhammad kesalahkan. Muhammad kesalahkan. Lepas tu minta ayat kat dia. Maka sahabat Nabi ni, Uqail ni pun daki bukit ni. Assalamualaikum ya Jabal. Muhammad ibn Abdullah Rasulullah kesalahkan. Waalaikumsalam. Awak hamil ni? Aku dah agak sangat gunung. Buat main lah sikit ayat. Aku dah agak sangat. Apa jawapan gunung ni? Wahai saudara, dulu di dalam tubuh badanku penuh dengan air. Apabila Allah menurunkan wahyunya yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Al-ayah. Apabila Allah menurunkan wahyunya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakar neraka itu terdiri daripada an-nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu terdiri daripada manusia dan batu-bata. Aku ini gunung. Allah ciptakan aku ni gunung yang daripada batu-bata. Bila aku dengar ayat ini, batu menjadi bahan bakar neraka Allah, aku takut, aku menangis sehingga air yang ada dalam tubuh badan aku telah kekeringan. Tidak ada lagi air untuk aku beri kamu minum, wahai saudara. Gunung dengar ayat Allah, dia takut siasaan Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ajaib Uqail bin Abi Talib dapat lihat. Pelik sungguh. Turun bukit. Dapat ayat tak? Tak dapat. Pasal gunung kering, batu dia cerita saya faham. Dia pun jalan. Tiba-tiba terlintaslah di hadapan Uqail dan Rasulullah ini seekor unta. Unta ini boleh berkata-kata, Ya Rasulullah, selamatkan aku ya Rasulullah, selamatkan aku ya Rasulullah. Berhenti di hadapan Rasulullah dan Uqail bin Abi Talib. Kelihatan di belakang Rasulullah itu seorang Arab Badawi memegang pedang di tangan, menjerit-jerit, memekik-pekik, Ya Rasulullah, itu unta aku ya Rasulullah, itu unta aku ya Rasulullah. Tak sempat unta ini mengadu sesuatu kepada Rasulullah, tuan unta ini menjerit daripada jauh lagi, mendakwa itu unta dia. Benarkah ini unta kamu, wahai saudara? Rasulullah tanya. Ya, aku bela unta ini ya Rasulullah daripada dia kecil sampai lah dia besar. Tujuannya untuk aku memudah aku bergerak ke sana kemari, bawa barang-barang dagangan aku. Tapi dalam banyak-banyak unta peliharaan aku, dialah unta yang paling kuajat. Dialah unta yang tidak memberi kerjasama kepada aku, tidak berbakti kepada aku. Dia terpeleceh macam-macam kat unta ni. Lalu Rasulullah tanya unta, Ya unta, wahai unta, betulkah ni tuan hang? Benar ya Rasulullah.
Betulkah hang tidak mahu berbakti kepada Tuhan hang? Benar ya Rasulullah. Kenapa hang tidak mahu berbakti kepada Tuhan hang? Macam mana aku nak berbakti kepada Tuhan aku ya Rasulullah? Sedangkan Tuhan aku tidak mahu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan aku selalu tinggal solat fardu isyak. Lah ni pun dia tak sembahyang fardu isyak ya Rasulullah. Aku takut ketika dia melanggar perintah Allah, Allah turun bala. Bila Allah turun bala dengan aku mampui. Lebih aku lari awal biar dia mampus orang. Ni unta. 3 perkara. Ketiga-tiga ini makhluk Allah yang tidak ditaklifkan dengan bebanan hukum. Pokok, tamal, tumbuhan. Gunung, ganam, batu. Dan unta, binatang. Mereka ni bukannya ditaklifkan dengan hukum hakam. Tak ada syurga, tak ada neraka untuk mereka. Syurga untuk manusia dan jin. Tapi mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah pergi rumah anak dia, Fatimah Az-Zahra. Fatimah masa tu dia sedang kisar gandum. Kisar gandum nak buat tepung. Bila buat tepung baru boleh buat roti. Nak kisar gandum. Sedang dia kisar gandum tu, datanglah Rasulullah. Assalamualaikum. Fatimah kata, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah silalah masuk, ayah pintu tak kunci. Fatimah sambil dia kisar gandum, ayah mata mengalir ayah mata sedih. Rasulullah tengok anak dia bersedih. Rasulullah duduk sebelah Fatimah. Wahai anakku, kenapa nampak sedih hari ni? Letih ya, letih. Daripada bangun tidur tadi sampai lah tak rehat-rehat lagi. Awak hang buat apa sampai letih macam ni? Bangun awal pagi tadi kejut suami dia Ali, Sayyidina Ali kejut suami bangun tidur. Kan? Lepas tu bangun mandi sembahyang subuh apa semua. Lepas tu kemas-kemas rumah, kemas katil, butik kain baju yang dah pakai, basuh dalam baldi, kemudian basuh baju. Kan? Lepas tu jemur. Kemudian sapu-sapa dalam rumah. Kan? Lipat-lipat kain yang tak lipat kemarin. Lepas tu tengah hari sikit, ni nak masuk ni, sakit Ali balik rumah lagi, suami aku balik rumah tak makan apa. Letih sangat ayah, letih. Ayah, kalau jumpa suami saya Ali tu, suruhlah dia cari ammah, cari pembantu rumah. Kan? Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, jangan kamu ungkit-ungkit perkara yang baik itu, kan tidak hilang pahala kamu. Itu satu pengorbanan yang besar. Kamu taatkanlah suami kamu. Kamu didik anak kamu. Jangan kamu ungkit-ungkit perkara ini. Yang penting kamu jaga kamu punya zuriat, keturunan kamu, keluarga kamu daripada neraka Allah. Maka Nabi sekali lagi membaca, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayah surah At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan kaum kamu daripada neraka Allah. Wa quduhan nas wal hijarah. Dan penting hang jaga anak-anak hang daripada neraka Allah. Pastikan mereka tidak langgar perintah Allah. Ketika itu lepas Nabi baca tu, kedengaran suara anak menangis. Makin lama makin kuat. Weh, bila masa hang anak? Tanya Rasulullah kepada Fatimah. Masa bila aku beranak pula? Aku mengandung tak ni. Makin lama makin kuat bunyi baby menangis. Cari. Rupa-rupanya yang menangis itu adalah batu pengisar yang digunakan oleh Fatimah untuk mengisar gandum. Maka Rasulullah tanya kepada batu pengisar, wahai batu pengisar, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, macam mana aku tak menangis bila aku mendengar ayat yang kau bacakan sebentar tadi. Bahan neraka itu terdiri daripada an-nas wal hijarah, batu manusia dan batu bata. Aku ini batu ya Rasulullah. Aku takut jadi bahan neraka Allah. Batu pengisar yang tidak ada akal pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni semua ni ada akal, patut lebih daripada mereka. Jadi Ramadan Al-Mubarak nak pastikan kita ini benar-benar orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala.
Saya pun tak larat ni. Masa sampai ke 12 Okey alah, nak tutup lah. Dah tutup lah. Pukul berapa start dia? 10. Kat 2 jam tu. Baik. Yang penting pastikan Ramadan berbaki beberapa hari lagi, kita ni jadi orang yang bertakwa. Kita jadi orang yang bertakwa. Jangan jadi Ramadan berlalu begitu saja. Belum terlambat kalau baru rasa dah sedar. Belum terlambat. Dan pastikan Ramadan bulan untuk membersihkan jiwa kita daripada segala kekotoran yang melekat di hati kita. Singkirkan sifat-sifat mazmumah, masukkan sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Singkirkan sifat-sifat yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari sebelum datang Ramadan, Nabi dilatih sahabat-sahabat berpuasa. Dilatih sahabat-sahabat berpuasa. Terutama sekali sahabat-sahabat yang baru peluk Islam. Waktu tengah hari, satu hari, datang seorang sahabat Nabi. Ya Rasulullah, dah apa ya Rasulullah, dahaga sangat ya Rasulullah. Awal lagi ni, buka puasa 7.33. Ni baru pukul 12. Tak tahan ya Rasulullah. Okey, tafadhal buka puasa. Buka puasa. Dah tak lakat, dapat macam mana buka puasa? Maka sahabat ni pun berbuka puasa. Berbuka puasa. Selang beberapa minit lepas tu, main seorang lagi. Ya Rasulullah, aku juga dahaga ya Rasulullah. Boleh tak aku berbuka ya Rasulullah? Awak ni baru pukul 12 ni, belum pukul 7 lagi ni. Kalau puasa esok macam mana apa ni, tak tahan sangat ya Rasulullah. Tak apalah, buka puasa. Belajar-belajarlah. Lain kali puasa biar habis sempurna waktu berbuka, baru buka. Tak lama-lama tu main seorang lagi. Fa'arada anhu, Nabi berpaling daripada lelaki ini. Ya Rasulullah, bukan aku ya Rasulullah, ada 2 orang anak dara kat belakang tu. Nabi paling lagi sampai 4 kali Nabi berpaling. Akhirnya Nabi menghadap lelaki ini. Ya Rasulullah, bukan aku nak buka puasa ya Rasulullah, ada 2 orang awek kat belakang sana tu, mereka malu nak jumpa engkau ya Rasulullah. Mereka berpuasa, mereka nak minta izin untuk berbuka. Maka Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, mereka tidak berpuasa. Dia berpuasa ya Rasulullah, dia pun tak makan apa pun. Kalau mereka puasa, kamu perintahkan 2 orang anak dara itu muntah sekarang ni juga. Maka sahabat Nabi ni pergi menghadap 2 orang anak dara ni. Rasulullah kata, hampa tak puasa, nak buka puasa apa? Kami puasa lah. Rasulullah kata, hampa tak puasa. Kalau hampa puasa, Nabi suruh hampa muntah lah ni juga. Mereka pun 2 orang sembang. Takut apa, muntah lah, kita nak muntah apa, kita makan apa? Mereka pun ambil jari jolok mulut. Weh, keluarlah daripada mulut kedua-dua orang anak darah ni ketulan darah beku. Terkejut sahabat ni lari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka muntah ketulan darah beku ya Rasulullah. Kan aku dah kata mereka tak puasa. Apa yang mereka makan ya Rasulullah? Mereka makan daging saudara mereka sendiri. Maknanya mereka mengumpat. Maknanya puasa bukan tak makan, bukan tak minum. Seluruh anggota badan kita kena puasa. Allah bagi ainun kat kita, mata. Allah tak bagi mata saja. Allah bagi basar, boleh melihat. Allah bagi uzun, telinga. Allah tak bagi uzun saja. Allah bagi sama, boleh mendengar. Allah bagi lisan, lidah kat kita. Allah bagi kalam juga, boleh bercakap. Semua ni adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah nak balik tengok barang pinjaman ini. Kita nak bercangkul belakang rumah, dah semak sangat belakang rumah. Cangkul tak ada, dah patah. Pinjam kat Pak Mat sebelah. Pak Mat pinjam cangkul Pak Mat. Pak Mat bagi pinjam cangkul. Kita pun guna. Baru kali ketul, patah. Komen sepana putih Pak Mat pinjam cangkul. Hantar balik. Pak Mat, apa lah Pak Mat pinjam cangkul? Nah, ambil balik. Patah. Lah kurang ajak hang guna kawan tu punya, kemudian kata kat dia, komen lah apalah. Adakah kira itu berdiam diri? Mestilah dia marah. Kau suka aku lah ni cakui aku. Dah lah hang guna cakui aku, hang tak ucap terima kasih, kemudian hang bagi patah pula, hang tak ganti pula tu. Pak Mat marah pasal barang dia. Kita pinjam, peminjam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, bagi pinjam mata, bagi pinjam telinga, bagi pinjam kalap. Semua ni Allah nak balik, Allah nak tengok. Beri dalam keadaan sempurna, pulangkan kepada Allah mestilah dalam keadaan sempurna. Jaga.
Itu sifat-sifat mazmumah kena buang. Masukkan sifat mahmudah, sifat sabar. Sabar tu sifat yang sangat nampak kecil sabar ni. Apa sembang apa tu? Tengok ni. Awak tak syok Tengok ni. Sabar. Kecil nampak. Tapi sangat penting. Ramadan melatih kita bersifat mahmudah, sifat sabar. Daripada terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, sabar. Lapar, tak makan, sabar. Dahaga, tak minum, sabar. Nak tengok benda-benda yang mungkar, sabar. Nak tengok, nak buat, sabar. Tu, sabar. Tengok, saya nak cerita satu peristiwa sabar. Pada zaman tabi'in ada seorang wali Allah yang terkenal bernama, jangan marah aku marah aku awak sembang apa seorang wali Allah bernama Hasan Al-Basri, tabi'in. Satu hari Imam Hasan Al-Basri berehat dalam rumah dia. Rumah 2 lapis. Dia duduk tingkat bawah, tingkat atas jiran dia orang Kristian. Dia sedang rehat baca sahabat metro. Sedang berehat, tiba-tiba bau hancing. Pasal apa ubah aku bau hancing? Dia tengok satu sudut tu ada ayak. Dia pergi kawasan ayak tu, dia pegang. Ayak. Dia tak, Allah, ayak kencing. Main mana ni? Dia renung atas, tengok nitik daripada atas siling dia. Tak. Rupanya bilik ayak jiran atas bocor, masuk dalam rumah dia. Allah, macam mana ni? Kalau aku jumpa mamat kat atas ni, takut dia kecil hati, dia rasa malu. Besok bermasa muka pula dengan aku. Aku tak tahulah nak guna ayat macam mana nak kawan aku tak terasa. Tapi dia masuk bilik ayat, dia ambil baldi, dia pergi tadah. Tak penuh, lepak buang. Tadah balik. Tak penuh, lepak buang. Selama mana? 20 years old. 20 years. 20 tahun. 20 tahun dia tadah ayat kencing. Jiran dia daripada siling tu masuk dalam rumah dia. 20 tahun. Allahu Akbar. Sampailah satu hari jiran dia perasan, awak lama kawan aku ni tak nampak muka. Imam Hasan Al-Basri demam, tak sihat. Dia pergi turun, ketuk pintu. Hasan, masuklah, pintu tak kunci. Masuk. Lama tak nampak ni, pergi mana? Aku tak sihat, mamat. Sembang. Jiran dia bau hancit. Kenapa rumah kawan aku ni bau hancit? Dia ni orang Islam bersih. Dia tengok ada satu baldi di satu sudut, dia pergi kat baldi tu. Dia tengok, ni macam ayat kecil. Main pada mana? Tengok renung-renung atas, Allah, rumah aku. Hasan, awak tak beritahu kat aku. Toilet rumah aku bocor. Sembang hal lain lah, benda ni kecil lah. Kecil yang kata, ni bukan ayat kecil, ayat kecil aku ni. Kalau ayat kecil, punya perjanjian lah. Ni ayat kecil aku masuk dalam rumah hang. Ini benda ni bukan kecil, benda besar. Kalau hampir tahu kat aku boleh cari pelapar tolong repair balik bilik ayat aku. Bagi aku, alah, kecil je kita sembang hal lain. Sabarnya Imam Hasan Al-Basri. Dia tidak mahu bermasa muka dengan jiran dia. Walaupun jiran dia orang Kristian. Tekal punya tekal. Lama-lama dah tak ada ayat kecil ni, wahai Hasan. 20 tahun. Menangis jiran dia, ya Allah Akbar. 20 tahun tak ada ayat kecil. Kenapa hang tak beritahu aku, wahai Hasan? Aku takut kamu berkecil hati, wahai jiranku. Kerana aku bukan seagama dengan kamu, wahai Hasan. Memang benar, tapi kamu tetap jiran aku. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan jiran-jiran dia. Walaupun aku ni bukan orang Islam, ya benar, kamu tetap jiran aku. Ya Allah, indah sungguh agama kamu, wahai Hasan. Tolong ajarkan aku bagaimana nak peluk agama kamu. Maka dia mengucaplah 2 kalimah syahadah, peluk Islam. Dia balik ke atas, ajak anak-anak dan bini dia, convert semua masuk Islam. Tengok, sabar saja.
Sifat sabar saja. Tak perlu dengar ceramah, dengar kuliah, dengar tazkirah. Tengok akhlak yang ada pada diri Hasan Al-Basri cukup menarik, menyebabkan orang tertarik dengan Islam. Itu yang dikatakan dakwah bil hal. Dakwah dari sudut perbuatan itu lebih baik daripada dakwah bil lisan, dari sudut percakapan, perkataan, mengajak orang tu sukar untuk orang mendengar. Baik, wallahu taala alam. InsyaAllah di masa-masa yang lain kita akan bertemu lagi. Berdirinya, bukan berdiri, duduknya saja di hadapan ini bukanlah kerana saya ni orang yang paling pandai. La. Saya diamanahkan untuk beri sesuatu kepada anak-anak semua, dan ambillah sebagai bekalan yang baik itu. Yang buruk tu jadikan sepadan. Bukanlah saya nak berbangga-bangga dengan ilmu yang saya ada, kerana ilmu ini adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan nak pastikan kita dibuang sifat mazmumah. Sombong itu adalah sifat mazmumah. Saya tidak mahu sombong dengan ilmu yang saya ada. Itu semuanya adalah hak milik Allah. Jangan jadi seorang tok guru yang sombong. Satu hari, saya cerita saja. Okay. Lah. Satu hari, pasal lagi 5 minit. Satu hari tok guru ni mengajak. Dia mengajak. Lepas habis mengajak, dia tanya, ada soalan? Anak murid dia takut, dia tanya. Semua tunduk. Tok guru ni cengeng, garang. Weh, tanyalah. Lagi takut. Tanyalah. Tak semestinya pelajaran agama, geografi, matematik, sains, bertanyalah. Lagi dia pun takut. Tiba-tiba ada seorang anak murid dia angkat tangan. Wahai tok guru, saya ada satu soalan. Hak lain semua tunduk takut. Saya ada satu soalan. Ni tok guru ni sombong. Sangat. Ingat pada ingat tu. Anak murid dia angkat tangan. Saya ada satu soalan. Dulu semasa Nabi Sulaiman dan bala tenteranya sedang merentasi lautan padang pasir yang luas, tiba-tiba Nabi Sulaiman terdengar jeritan suara yang sangat kuat. Hai semut semua, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu, kerana sebentar lagi Sulaiman dan bala tenteranya akan lalu di kawasan ini. Aku takut kamu semua dipijak-pijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya. Ini boleh soalan lagi dalam kotak tu. Huraian soalan. Berdasarkan huraian di atas, bagus soalan dah. Berdasarkan huraian di atas, semut yang menjerit itu semut jantan kan semut betina? Dia tanya kat tok guru dia, semut tu semut jantan kan semut betina wahai tok guru? Tersandak tok guru tu. Allah. Hang tak ada soalan lain ke nak tanya kat aku? Tadi tok guru kata tanyalah soalan apa kat saya. Ni saya nak tahu, jantan ke betina? Tak penting. Mana boleh tak penting? Saya nak tahu. Kalau tak penting pun, tolong beritahu lah jantan ke betina. Manalah aku tahu? Malah, dia kata, manalah aku tahu? Maknanya, bukan semua benda dia tahu. Dia nak berlagak sangat. Kan? Maka, apa kata anak murid tu? Wahai tu guru, jawapannya ada dalam kitab Al-Quran. Ni anak murid lah. Oh, bijak, hebat anak tu murid lah ni. Tok guru buka surah An-Namlu, surah semut. Surah semut. Baca ayat 18. Maka tok guru tu buka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hatta idza atau ala wadi naml qalat namlatun. Ustazah tersenyum dah, dah tahu jawapan dah. Ya ayyuhan nam, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Apabila Sulaiman dan bala tenteranya sampai di Wadi Naml, lembah semut, qalat namlatun, ada taknis di situ, namlatun atau marbuta, menandakan muannas. Jawapannya adalah betina. Raja semut berkata, ya ayyuhan nam, wahai semut-semut semua, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Sulaiman dan bala tentera dalam perjalanan di kawasan kita ni, aku takut mereka memijak-bijak kita ni. Lebih baik kita lari siap-siap masuk dalam sarang kita, kerana mereka tak tahu kita berada di sini. Nabi Sulaiman pun senyum. Pasal Nabi Sulaiman ada faham bahasa semut. Kita tak usah kata bahasa semut, suara semut tak pernah dengar. Hebatnya Nabi Sulaiman. Lepas ayat tu adalah cerita lagi. Tu dah. Ramadan nak buang sifat mazmumah, sifat sombong.
Siapakah yang bertanya itu? Yang bertanya itu adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanbali. Hebat, daripada kanak-kanak lagi dah bijak. Macam mana Imam Asy-Syafi'i bijak. Ha? Allahu Akbar. Jadi itulah akhir penutup ceramah saya pada pagi sampai tengah hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan berbaki 4 atau 5 hari, pastikan buat yang terbaik berbaki ini, dan banyakkan berdoa dalam bulan Ramadan ni 4-5 hari lagi ni, dan selamat menyambut Aidilfitri yang akan kita sambut. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bil khair, minal aizin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Faris di atas ceramah agama ataupun tazkirah pada kita semua. Ya, mudah-mudahan isi yang disampaikan itu dapat memberi manfaat ataupun dapat kita amalkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, para pelajar yang dikasihi, kita ada 5 soalan kuis, dan soalan ini ada setiap jawapan yang betul ada hadiah yang disediakan, ya. Tapi sebelum itu saya nak bacakan pengumuman yang diberikan oleh Ustazah Rohana. Okey, yang pertama, majlis khatam Al-Quran akan diadakan pada hari Rabu 15 Ogos 2012. Itu esoklah, ya. Tempat surau sekolah, dan masa 7.45 pagi, iaitu selepas roll call. Ya, semua pelajar yang terlibat dalam program Tadarus Al-Quran dijemput hadir, ya. Yang ni pagi esok selepas roll call terus ke surau. Yang pertama. Yang kedua, kepada semua guru-guru Muslim, ya, yang berkelapangan, esok dijemput hadir ke majlis berkenaan. Dan yang ketiga, pelajar-pelajar anak yatim dan miskin yang disenaraikan oleh guru kelas diwajibkan hadir untuk program esok. Rasa semua pelajar dah tahu kot? Pelajar-pelajar yang berkenaan dah tahu. Okey. Ini ada soalan kuis berdasarkan ceramah yang Ustaz beritahu tadi, ya. Soalan pertama, apakah objektif berpuasa? Terbuka kepada semua yang ada dalam ni, kecuali guru-guru. Okey. Apa objektif berpuasa? Okey, benar. Tepat sekali jawapan dia. Sila duduk sini Ahmad. Nanti senang. Ataupun jumpa terus cikgu Ustaz dia atas ni, ya. Okey. Jawapan dia mesti mencapai darjah takwa, ya. Yang kedua, soalan kedua, nyatakan maksud Islam. Nyatakan maksud Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah. Okey. Betul, ya. Kalimah syahadah, ya. Maksud Islam ni mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ya, ini adalah kalimah syahadah. Jadi benar, tepat, ya. Okay. Soalan yang ketiga. Takkan yang form 6 tak boleh jawab kot.
Okey, setiap insan akan melalui 3 alam. Sebutkan 3 alam tersebut. Mai, siapa cepat dia datang. Okey, keluar. Alam dunia, alam akhirat, alam barzakh. Okey, kurang tepat. Okey. Rahim dunia akhirat. Okey, tepat. Alam rahim, alam dunia dan alam akhirat. Semua ni berdasarkan isi ceramah yang ini. Yang ketiga. Okey, soalan yang keempat. Bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan diturunkan Al-Quran, bulan yang penuh barakah. Ya, Syahrul Quran ataupun bulan yang diturunkan Al-Quran, ya. Dan soalan terakhir. Ya, soalan terakhir. Bilakah tarikh penurunan Al-Quran mengikut jumhur ulama? Okey. Dia ada satu saja jawapan. Manakah tarikh penurunan Al-Quran mengikut jumhur ulama? 1 Ramadan. Okey, tepat. 21 Ramadan. 17 itu pandangan ulama, tapi ramainya ulama berpendapat pada 21 Ramadan. Jadi 5 pemenang yang berkenaan sila jumpa Puan Sadiah. Okey. Dengan itu majlis dengan ini menjemput yang berbahagia ustaz untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang.